I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Sebenarnya kita teruskan satu lagi. Kita ada kejutan sebenarnya. Kejap, kita ada lagi satu lagi untuk karaoke. Lepas tu lagu bos dah pilih dah Ombak Rindu. Kita akan tengok siapa yang siapa yang bertuah lah. Siapa bertuah? So, lelaki seorang, perempuan seorang. Mangsa selepas ni adalah Mangsanya adalah you. perempuan. Kita akan putar sampai dapat perempuan. Oh, mana? Dengan bos kan? Okey. Lagunya adalah bos nak nyanyi kan bos? Kita tengok siapa yang Berduet dengan Cik Sulaiman. siapa yang bertuah tu. Ya, Ombak Rindu. Kita tengok siapa yang kena. Okey. Lagu dah ada. Lagu dah ada. Kita tengok sampai kena. Perempuan je, sorry lah. Matching. Kami pun matching. Bos, bagaimana bos? Benda dah setting. Benda dah setting. Ombak Rindu je pun. Benda dah setting. Benda dah setting. Benda dah set. Benda dah set. Malamnya mantap. Malamnya mantap. Okey bos. Okey bos, bos. Tuhan, banyak dosaku. Betul bos. Bawa dekatmu. Yang mampu membuka pintu hatiku. Okey, kasar. Dia panas.
basuh lukaku. Dia tahu ku tersiksa. Di hatiku Tuhan tolong lembutkan hati dia untuk terimaku seadanya. Terima kasih, terima kasih. Aku rasa aku dah suka dia refrain ni. Aku dah start sayang dia refrain ni. Bos kita set point. Ya, betul. Wih. Aku terkejut lah tadi dia. Wan. Ombak rindu satu. Nak duet. Tengok bos kita. Okay. Mungkin Azhar dia suara dia pun tak bersihat. Datang saya ni suara dia kuat. Satu boleh tadi memang tak dengar lah. Okey, seterusnya kita akan adakan sambungan cabutan bertuah. Ada 9 lagi cabutan. Kita dipersilakan Puan Y itu ke depan lah. Untuk memberikan sedikit cabutan kepada orang yang bertuah sekalian. So next year kita dah tahu laju kan. Kita terus jalan. Okey, ini ada berapa hadiah? Kita ada 4 hadiah daripada Puan yang akan berikan. So hadiah apa? Oh tak nampak ni. Tak nampak? Okey, pasang dulu. Ada special. Buat habis. Mesti macam tak sabar-sabar di tahun depan. Yang penting bos jangan pindah dulu bos. Bos naik jusa je lah terus bos. Tapi okey, jusa. Apa je? Awal tu. Okey, bagus soal tu. So kita tekan ni. So hadiah yang apa nama yang laki selepas ni adalah yang bertuah Puan Suraya. Benda kita setting buat jangan risau. Ya. Bukan. Cukup dia pasal. Ini bukan dia. Yang mana sama tapi bukan. Tak sama dengan Joe nya, tak sama dengan Ultraman dia. Lain. Ini aku rasa perfume. Lain. Okay, next. Okay, ini Wak Kuat. Okay, ini Wak Kuat. Okay, kita tengok siapa yang tak kuat. Tengok siapa yang kena. Allah. Oi, Nabil. Lemah. Nabil. Aku dah risau ni sebab URFN dah 2 orang lemah. Kalau aku dengan bos, bos dah dapat dia ni. Dah 2 orang lemah ni. Patutlah Nabil main bola pun dah semput sekarang. Ya. Aduh, sapu lu. Okay, next. Wah. Ini apa dia? Seperti nama next. Macam Kak Yus. Alah, Kak Yus. Alah. Tu Kak Yus dapat besar Yus. Biasa. Okay, next. Itu apa? Coklat okay. Lego satu lagi. Okay, Lego. Wah, kita tengok sampai kena. Apa yang berbuat ni? Tengok sampai kena. Oh my god. Ain. Oh my god. Ain. Ini Ain. Oh, sana lagi Ain. Oh, ini. Oh, namanya Ain.
Aing. Boleh main Lego lah besok, cuti. Besok bagi saya Lego. Okey, terima kasih kepada Puan Y. Memori dah penuh. Kita ada lagi 5 jabatan mertua. Kita nak panggil Puan N untuk kelima untuk memberikan hadiah. Ya. Okey, selepas ni Lego juga. Lego Sham the Sheet. Kita tekan je. Siapa nak karaoke lagi? Kita cepat-cepat lah. Ada satu request, sabar. Ada lagi. Ada lagi. Ada permintaan Pak. Diminta Nur Syahidah. Ya, sudah terdepan. Teman ya. Tidak ada penting. Bang, tukar lupa je dah depan. Macam pergi. Kita sebut. 12. Bukan aku 11 ke? 12. Oh 11. Okey. Okey, next. 11. Next, Lego. Kita tengok siapa yang kena. Okey, dua sini, 2, 3, 4. Kalau tak ada kita ambil wakil. Okey. Okey, kita wakil. Meja ni wakil lagi seorang. Tidak. Meja sana seorang. Siapa Nabil? Nabil jauh sini. Nabil. 1, 2, 3. 4. Pasal lagi. Berapa orang? Sini 2, 3, 4. Bojah. Teka. Okey dah. 1, 2, 3, 4, 5. Tak banyak masa ni, jom. Okey, cepat. Okey, Nabil. Meja belakang tu wakil. Korang kan? Lagi seorang. Ajar. Kak Ajar. Okey. Siapa gaut pun boleh. Okey. Game untuk yang pertama ni kita adalah game teka Silang kata. Kita akan tengok pada skrin. Boleh tak kita beratur satu line? Bagi bos dulu. Nanti seorang-seorang teka. Senang. Okey, beratur. Siapa yang tak takut beratur? Panjang belakang. Okey dah, boleh kita start Okey, yang pertama. Kita start. Jalan. Orang bukan lagu. Masa aja seorang teka. Orang paling depan teka ke apa? Kalau tak dapat, belakang. Lepas tu nanti yang lain sambung sampai dapat jawapan yang betul. Ada hadiah. Tak betul. Record lah kat depan. Tak teka, pas orang lain. Betul. Meletup pun. Dia nak pasal lagu. Wan, senang tau Wan. Susah kat tak ada pensi keke. Tak nampak pun. Orang yang mesti keke dah pandang tu. Keke. Azam nak keluar agama je. Okey, start. Ayam. Buka apa? Okey, benda hidup. Apa dia? Babi lah. Bab 1. Bukan. Babi. Babi. 1, 2, 3, 4, 5 bukan. Bayi. Okey, dekat. Okey dah. Beratur balik sampai besok. Beratur balik.
Best. Okay. Okay, teka nama makanan ni apa dia? Nasi dagang. Nasi dagang. Okay, seterusnya. Okay, teka nama makanan ni. Tolonglah, aku tak tahu. Nasi lemak. Boleh. Kan? Kantong pisang. Buah hati. Buah hati betul? Masih lebih-lebih lagi. Okey, boleh kita terus tengok sampai kena. Okey, nama yang bersuara mendapat peti ais. Tong ikan. Okey. Ini kita tak bagi awal sebab Cik Nazmi yang bagi hadiah ni. Okey. Next. Kita tengok Sabun. Zulfazli. Oh, Lorina. Lori kena scan. Turun jauh. Lorina. Kita nak try lah. Okey. Puan ni. Sorry lah puan ni. Sorry puan ni. Kita cuba nak bagi acung. Tak dapat. Tak boleh stop. Okey. Sabun. Blender. lembut. Okey, next. Sabun lembut. Okey, kita akan dapat minyak saji lagi untuk next. Minta lah Nabil. Minta lah Nabil. Alamak. Yang tidak bukan mak kita. Mak kita memang mau masak. Alright. Okay, next kita dah ke berapa ni? Yang ke 9. 8. Ini apa? Ubat kuat. Lagi sekali. Tengok sampai berapa. Kuat. Kita sini habis sini je. Risau lah. Itu normal. Ini Adidas. Siapa dapat Adidas ni? Okey, berdoa. Okey, ini special. Ya, Putri Zazarina tapi bukan. Bukan Amira. Sorry Amira. Amira Huda. Bukan Amira dan Huda. Kasut. Dapat kasut. Sebelah. Macam Rosida. Ui, aduh. Zubai. Aduh. Untung Zubai. Weh. Okay, next. Ini hadiahnya rahsia. Okay, next. Macam Rahayu. Kita ada berapa last? 2 last. Kita cepat Okay, next. Kita tengok siapa kena. Nama semakin sikit. Puan Cik Nur Alia. Alia, bukan Alia tu. Alia mana? Oh lah. Cik juga. Sorry. Oh Alia tu. Sorry lah, saya memilih orangnya. Okay, 5 lagi. Okay, ada lagi, satu lagi kan? Okay, satu lagi. Ini special. Cover Hush Puppy Suit. Ahmad Rifai.
Untung lah Abang dapat. Baiknya. Oh. Tadi Amir dapat matang-matang soft lunch. Tak boleh lah macam tu kan. So Bagi kita je lah. bagi jugalah. Bagi je lah. Dan Yus nak wakil ke? Yus. Oh, you bukan unit lagi lah. Sorry. Satu unit siapa yang boleh wakil? Udahlah. Satu minit dah. Wakil je. Boleh. Wakil Lipai. Hanya Lipai walaupun berada di rumah Sama-sama Islam boleh. Asli lah. Kita balik. Jangan biar dia tu. Apa? Ada lagi? Dah. Dah habis? Cara kita apa? Kita jemput Puan Su ke depan pula. Boleh Puan Su sekejap untuk memberikan hadiah kepada pelajar-pelajar medical. medical Okey. kita. Puan Su. Hadiah khas. Kita tengah. Dijemput. Cik Khalil Kontak biasa lah. Cik Khalil ke depan untuk menerima sumbangan hadiah daripada Puan Su. Ni daripada mana? Sempat.